Seleksi Sinar Istimewa dari kami di Sinar FM 8.19 minit malam itu dari Jamal Abdillah dengan lagu jelas yang lagi perpisahan tanpa relamu. Ya. Memang tak sanggup nak berpisah lah Belum saya masih untuk kita berpisah sebab kita baru saja bertemu dengan otai-otai rock kita, bro. Ya, betul. Dan di studio waktu ni ialah dua orang anggota Surge. Siapa lagi lah bukan Amy dan juga Yazid Ya, selamat datang diucapkan untuk Amy, untuk Yazid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan pastikan juga kepada anda boleh melihat wajah Amy terbaru, wajah Abang Yazid yang ngantuk rasanya tu. Menerusi laman web kami di www.sinar.fm ataupun boleh gunakan 3G. Anda kena typekan bintang 37722 dan akan dihubungkan terus ke portal 3G kami. Betul. Hanya untuk pengguna Maxis 3G sahaja. Dan kalau yang melambai-lambai ni jangan salah sangka pula saya bukan anggota Surge Anggota baru pemain Tamrin. Okey, untuk konsert Surge di Awan Biru ni di Kuala Lumpur pada 1 bulan Ogos ni merupakan lokasi yang ketiga. Yang kelima. Jadi apakah ni bezanya antara konsert yang sebelum ni dengan konsert yang akan diadakan pada 1 bulan Ogos ini di Kuala Lumpur? Konsert ni sebagai semua yang banyak yang tahu sebelum ni kita menjelajah Sabang Jaya, Johor Bahru, Jengka, Kuala Terengganu dan 1 bulan ni satu konsert yang dinanti-nantikan lah kerana kami rasa dah berapa tahun last kita punya konsert was Stadium Merdeka pada tahun 2003 So ini adalah satu konsert yang peminat tunggu-tunggu kerana terlalu banyak penangguhan daripada menyambut 25 tahun anniversary hingga ke hari ini. Dan hari ini 1 bulan ni memang kami menanti-nantikan This is I think the greatest moment 6 tahun tu tunggu. 6 tahun macam cinta. Cuma venue dia lah, tempat dia di Bukit Kiara kan, yang dulu dekat Stadium Merdeka. Kita memang pada awalnya kita memang berhajat untuk stay ke Stadium Merdeka, tapi oleh kerana Stadium Merdeka dalam tengah renovation, so dia punya available time cuma mungkin lepas Oktober. So jadi kita ingin lock up konsert ni I think sebelum puasa lah. So ini adalah saya kata penutup sebelum Ramadan. Penutup Ramadan. Kan. Dan pastikan juga kepada anda yang tak tahu, orang luar yang nak pergi tengok konsert tu kan, dekat Bukit Kiara ni dia berdekatan dengan Desa Seria Tamas. Betul-betul berdepan dengan Pusat Sains Negara. Jadi tahu dia. Saya pun tahu dah juga sikit. Okey, kita akan kembali bersama Amy dan juga Yazid seketika nanti dan kita akan dengarkan pilihan lagu yang seterusnya, Abang Di. Lagu dari kiriman Aida Kamal yang berada dekat Taman Seri Sentosa. Tak tahu dekat mana ni. Dia kata ucapan ini ditujukan khas kepada semua rakan-rakan yang kenal diri ini. Ingin dengarkan pilihan lagu-lagu yang bakal dikeudarakan. Okey, sebuah lagu dengan Sari Sahuri Sejak Aku Bertemu Padamu, dan juga sebuah lagu dengan Liana, Hangatnya Cinta. Seleksi Sinar FM. Mantap, babe.